Kasar sahabat, makan cek sahabat. Kasar. Ada sahabat kat sini air keruh main tepi sahabat. Balik saya. Sahabat ada makan. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tekan like. Okay sahabat, ni umpan 3 bulan lepas sahabat. Tak keluar-keluar freezer. Okey lagi lah, tapi biasa umpan macam ni pakai tak boleh buat untuk esok lah. Dia dah cair kan hari ni mancing. Nampak ada warna-warna perang sikit. Ni 3 bulan sahabat sejak tak mancing last dulu. Selongkar-selongkar semalam freezer, ada umpan. Pakai je lah. Sekarang ni spot baru parking sahabat. Tak tahu dah bagi salam belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa pula. Apa khabar sahabat-sahabat masa-masa. Alhamdulillah hari ni 28 bulan semalam raya haji. Hari ni turun, tak ada orang sahabat ni try lah sahabat. Ni tak tahu air dah mula surut ke masih pasang lagi. Saya menghadap ke atas, kawan saya si Puna sedang menghadap ke bawah. Ni cubalah kalau kata campak dengan ke bawah, pusing bot lah kejap lagi. Ni try je dulu. Dah sampai. Nak risau leceh sahabat. Kasar sahabat, makan cek sahabat. Kasar. Jangan rabut. Jongkong. Mesin problem pula. Popeye. Kata Popeye kasar lah juga. Makan dia. Popeye the Salomon. Makan senyap sahabat. Cek. Diorang tak bergoyang pun. Gana. Putus. Alhamdulillah lesen sahabat hari ni. Ada makan. Ada sahabat kat sini air keruh main tepi sahabat. Alhamdulillah ada makan sahabat. Tadi baru lepas ekor Popeye. Penantian satu penyiksaan sahabat Sabar. Saya daripada bawah sana kat pasak terus naik ke sini kat Mincu ni. Bawah ada udang sahabat. Lambat makan dia. Tak 10 minit 15 minit duduk sini main saja, main handphone apa kan. Ya sahabat, kemas lah. Balik rehat dulu. Ni pukul 11.40. Tengok petang sambung ke macam mana. Sahabat kemas dulu. Udang tak makan lah. Assalamualaikum. Kenapa tu? Oi. Itu kalau cetek tu balik tu. Pijak mana Nanti kau pijak sana.
Risau kawan. Pijol. Gila. Okay sahabat, 3.26 baru turun sahabat ni. Sebab pertama pakai lekat ni. Ada udang kat tengah air keruh ni. Tu orang tu dapat kat tengah situ ada udang sahabat. Air keruh dalam ke kat situ, Toho ke kat situ. Dahsyat eh. Ini senyap ni, tepi ni senyap, tepi. Ingat ikan ni berjenut-jenut, rupa dia. Tengok goyang je ikan bila kita tarik. Duduk-duduk ingat ikan. Rupa kuning. Hang kasar. Alhamdulillah. Air cetek sahabat ada makan. Alhamdulillah. Oh, mati. Alhamdulillah. Air dah nak pasang tapi tak berharus pasang lagi sahabat. Alhamdulillah, syukur. Okey sahabat, 6.14 sahabat. Stop lah. Tunggu udang pun tak ada sahabat. Hari ni mancing 4 ekor sahabat eh. Ni real real cerita yang sebenar. Puas nunggu udang sahabat. Apa pun alhamdulillah lah, ada jugalah. Banyak termenung lah, banyak main-main. Okey, insyaAllah sahabat akan datang. Kita berjumpa lagi dalam channel Jom Panti, insyaAllah. Tapi ni Sungai Kota macam ni dah sahabat kesan hujan. Air tak apa nak cantik, tak apa nak ngam lah sahabat Ini baru 2 hari tak hujan. Kalau mungkin 3-4 hari tak hujan, insyaAllah lah hari Sabtu ke, kalau ada kesempatan turun lah. Dan harapnya tak ada hujan lah lagi. Air keruh memang menguji kesabaran lah. Okey sahabat, itu saja. Jumpa lagi. Terima kasih banyak di atas sokongan anda semua. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa